Tengok puan mak lu ni nak nak tanpa haru sungguh. Satu Syawal duk nak mai pula, nak tanya Nana ada duit dah, nak beli persiapan raya, apalagi belanja posa. Baju raya yang lama takkan nak pakai pula, malulah cik Nana oi. Aduh Cik Ros, aku pening pala. Gaji yang ada pun kecil saja. Barang kemai gadai belakang. Gerun nak jumpa mak mentua, takut dia duk buat tanya di mana letak anak dia. Mapo? Itulah duk kata Kak Nana ada barang pikadil lah ni Kak Kapla tinggal punggah. Tupat lemang mesti ada, kuih muih gitu juga. Orang nak mai jalan rumah kita, takkan jamu ayak saja. Tak Cik Ros, kita ikhtiar. Jamu apa yang ada, sekutawak pun jadi reja. Boleh kenyang perut juga. Celuk kopi. Apa dia Nana sekut tawak Nana? Nana ni dah buat serupa punggah lah Nana, tahu tak? Ni kaya Nana, orang tak makan sekut tawak lah Nana. Salah satu kerja gelang cik semua masuk pajak gadai. Nana malu nak taruh mana muka Nana. Malu mu hidup kau lah negara. Segan mu pergi bagai padan muka mu. Nana ni geram lah. Tupat lemang mesti ada, kuih muih gitu juga. Orang nak mai jalan rumah kita, takkan jamu ayak saja Nanoi. Tak Cik Ros, kita ikhtiar. Jamu apa yang ada, sekutawak pun jadi reja. Boleh kenyang perut juga. Tak mau cik, Nana nak seraya sendiri Nanoi. Takat itu kami bercerita, cerita seloka hari raya. Mohon maaf segala dosa atas semua kesilapan. Akhir kata kami ucap selamat hari raya. Bosa oi, jangan tak bosa, kira nak raya je. Jom Cik, kita pergi raya, aku beli kereta baru ni. Mana dia? Punggah.